Bila satu harta tu boleh menjadi harta sepencarian. Pertama, harta yang diperolehi bersama oleh suami dan isteri dalam tempoh perkahwinan. Contoh paling mudah, sebuah rumah dibeli atas dua nama suami dan isteri, juga membuat lon di atas dua nama suami dan isteri. Jadi ini memang confirm boleh jadi harta sepencarian. Sebab apa? Diperolehi bersama. Sama-sama bayar rumah tersebut dalam tempoh perkahwinan. Sama-sama beli rumah tersebut dalam tempoh perkahwinan. Yang kedua, sekiranya harta diperolehi oleh suami, ya, nama rumah nama suami yang bayar setiap bulan rumah tersebut, isteri tak pernah bayar apa-apa terhadap rumah tersebut, tetapi isteri menjadi suri rumah ataupun menjaga rumah tangga tersebut, maka rumah tersebut juga dikira sebagai harta sepencarian. Ya. Dalam sebuah kes baru-baru ni, alhamdulillah, mahkamah telah pun memutuskan bahawa isteri tersebut, klien kami, isteri adalah seorang suri rumah tangga 25 tahun kahwin, tak ada sumbangan langsung dalam pemerolehan rumah, tapi dia yang jaga rumah tangga dan sebagainya. Maka hakim memutuskan 1/3 ataupun 33% bahagian isteri tersebut berhak terhadap rumah tersebut. Okey? Yang ketiga, satu harta ni, ya, contoh sebidang tanah lah, dia tidak diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Maksudnya seorang suami dia dah beli tanah ni dah lama dah sebelum dia berkahwin. Tetapi dalam tempoh perkahwinan sama-sama majukan tanah tersebut, buat homestay ataupun buat kebun pisang dan sebagainya. Maka tanah tersebut bila telah dimajukan dalam tempoh perkahwinan, memberi nilai tambah terhadap tanah tu ataupun rumah tersebut, maka harta tersebut ataupun dalam konteks ni tanah tersebut juga boleh diklasifikasikan sebagai harta sepencarian.